Ramai stres sebab kereta rosak, padahal punca sebenar bukan pada kereta, tapi pada cara kita beli kereta. Tuan mentor saya pernah pesan, jangan sampai kita jadi hamba kereta. Beliau kongsi pengalaman sendiri. Kereta baru beli sebulan. Anak dia drive terus tergesel, tapi peliknya dia langsung tak rasa terkilan. Malah tenang je. Kenapa? Pertama, anak dia ambil tanggungjawab, terus hantar repair tanpa banyak alasan. Yang kedua, kereta tu ringan dia membayarnya. Dari awal kerja beliau pegang prinsip, jangan beli kereta lebih dari income sebulan. Dan kalau boleh, bayar tunai. Sebab tu kalau tergesel pun hati tak koyak. Yang ketiga, beliau memang dah sedia. Anak baru dapat lesen, mesti ada pengalaman tergesel. Jadi, siap awal dana kecemasan supaya apa pun terjadi, keuangan tetap selamat. Pesan beliau, kereta hanyalah alat untuk bergerak dari point A ke point B. Jangan sampai kereta jadi beban yang ikat keuangan kita. Kalau nak hidup lebih tenang, jangan kejar kereta mewah semata-mata nak nampak berkaya. Beli kereta yang kita mampu, siapkan dana kecemasan, dan biarlah kereta jadi hamba kita, bukan kita jadi hamba kereta. Teruskan follow saya dan semoga bermanfaat.